Donald Trump datang Malaysia kan. Kita tahu Donald Trump ni jahat. Memang jahat. Dia pun manusia. Dia datang, Donald Trump datang, Trump berjoget, Anwar Musa marah. Okay. Bila Trump duduk semeja, Trump boleh setuju dengan perjanjian reciprocal trade. Dan yang bestnya, PMX dia tak lepaskan juga peluang ni untuk kritik Donald Trump dalam isu Gaza. Alhamdulillah. Kita benci kezaliman Israel, kita nyatakan secara berdepan kepada Donald Trump, bukan menulis je depan-depan cakap. Tapi kita masih rakan dagang utama. Kita nak kekalkan status tu, rakan dagang, status negara rakan. Tapi walaupun negara rakan, kita kekal berprinsip. Donald Trump tahulah sumut flotilla Nusantara tu, penaung ni PMX, command center PMX pegang. Tapi kenapa Donald Trump tak boykot Malaysia? Kenapa datang Malaysia juga? Sebab Donald Trump, dia kata kita ada good leadership. Kita mempunyai pemimpin yang progresif. Apa-apa masalah, kita selesai perbezaan secara civilized, on table. Dunia, yalah, sedang memerhatikan Malaysia lah. Kita menjadi spotlight sekarang ni. Al Jazeera laporkan, ni rare visit visit yang agak aneh atau bukan aneh, agak unik lah. PMX, dia balancing act dia top class. Gerak kerja diplomatik dia di tahap yang tertinggi. Dia letakkan standard yang sangat tinggi untuk disaingi pemimpin masa hadapan, pengganti beliau. Banyak puji. Kena puji lah. Reality. Kenapa nak kena hina pula? Benda baik puji lah. Pemimpin yang bijak, dia bukan berfikir secara emosi. Dia kena fikir banyak benda. Dia kena guna akal untuk akhirnya memberi kebaikan kepada kita semua lah. Apa kebaikan dia? Perjanjian di antara Malaysia dan US yang terbaru lah, dinamakan sebagai Reciprocal Trade US-Malaysia. Perjanjian tarif timbal balas, dalam Englishnya Agreement on Reciprocal Tariff, ART. Tarif asal kekalah 19% selepas turun daripada 20% tu kan. Dan kita mendapat komitmen pengecualian sebanyak 1,711 talian tarif lah. Antaranya ekspor utama Malaysia yang besar lah, minyak sawit, barangan berasaskan getah, produk koko, komponen alat ganti pesawat, farmasutika dan lain-lain. Yang besar lah. Kalau gabung semua ni, lebih kurang RM22 bilion nilai ekspor negara kita ke US. Kalau yang kita dapat pengecualian lah. Besar tu. Kalau fikir balik, kerja-kerja kita semualah yang menjamin kestabilan kerja harian kita, aktiviti ekonomi kita. Sebab yang terlibat dengan minyak sawit, terlibat dengan getah. Kalau datang idea gila, suruh boykot Trump, pergi serang Trump, sekali Trump blok dagangan dengan kita, acu terfikir sekali. Sekmu juga mengamuk. Kita hilang nilai ekspor 22 bilion. Siapa yang terkesan? Kita lah. Kena lay off marah. Kalau company tak cukup untung sebab ada sekatan dagangan, gaji diturunkan, marah. Penoreh getah, penanam sawit, tak fikir ke? Hanya kerana kebodohan dalam nak menguruskan hubungan antarabangsa, international relation. Dalam masa sama kan, saya nak highlight satu perkara lah. Barangan US masuk ke Malaysia dengan tarif yang lebih rendah. Dia ada pro dan kontra lah. Pro-nya, apabila produk US boleh masuk pasaran Malaysia dengan lebih mudah dan berdaya saing sebab harga makin murah, sebab tarif diturunkan. Barang yang kualiti tinggi, high-tech produk, komponen. Contohnya kan, peralatan perubatan, komponen IT, alat ganti mesin, disebabkan tarif import produk US ke Malaysia lebih rendah, ini akan menjadi mampu milik kepada perniagaan dan pengguna Malaysia. Langkah ni penting sebenarnya sebab kita nak selarikan dengan dasar kerangka ekonomi madani, ada nama dia NIMP, New Industrial Master Plan. Pegang macam ni lah, kalau mudah nak faham. NIMP adalah plan nak jadikan Malaysia negara pembuatan, negara yang membuat, negara industri. Kita tak nak lagi status negara komoditi tu kita kekalkan. Kita nak lebih daripada itu. Kita nak reform ekonomi supaya lebih berdaya saing. Kalau tak, selama ni kita terlalu berharap kepada komoditi. No, Malaysia perlu lebih maju. Jadi negara pengeluar, negara pembuat, bukan sekadar mengharapkan komoditi, oil semata-mata. Untuk jadi negara pengeluar, memang kena buka ekonomi. Tapi kena buka dengan bijak lah. So inilah salah satu caranya. Apabila pemain pasaran, pelabur melihat kebijakan Malaysia membuat polisi, contohnya tarif import barangan high-tech US masuk ke Malaysia lebih rendah, pelabur akan datanglah. Mereka bina kilang dan perniagaan dekat sini sebab boleh explore margin keuntungan yang lebih baik. Yelah, beli barang US yang diperlukan untuk kilang dengan harga lebih murah,
bolehlah explore margin yang lebih baik. Dalam keadaan Malaysia yang makroekonominya stabil, sangat stabil makroekonomi kita ni. Debat, saya dah buktikan semasa debat dengan Dr. Shihabuddin malam hari tu. Tak ada hujah konkret daripada beliau langsung, daripada penyokong lawan untuk menyatakan ekonomi Malaysia teruk. Tak ada. Kalau ada malam tu dia tembak. Dia yang jadi, daripada ada kapak jadi kucing malam tu. Kualiti kepimpinan kita tip-top. Gerak kerja diplomatik kita di tahap tertinggi. Ekonomi kita dipacu dengan sangat bijak. Saya nak nyatakan juga terima kasih kepada Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Luar kita. Tengku Zafrul, Menteri MITI kita. Datuk Seri Amir Hamzah, Menteri Ekonomi. Of course, PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim. The brilliant minds, kalau duduk semeja, inilah hasilnya. Tahniah.